Kalau korang nak tahu, dekat Pasir Gudang ada satu pot steamboat yang sedap. Okey, hari ni aku baru gaji. Aku nak belanja Abang Ber dengan Abang Nazar makan satu pot steamboat yang best dekat Seri Alam. Dekat mana? Tu, Busira Garden, BBQ and Steamboat. Jom. Dekat sini korang jangan risau pasal parking. Sebab apa? Sebab parking dia memang luas. Tapi kalau korang nak datang sini, korang kena booking awal. Sebab apa? Sebab aku takut korang tak dapat meja nanti. Menu dekat Busira Garden ni pula banyak dan semuanya fresh-fresh. Udang ada, ketam ada. Korang tengok ikan keli pun ada tau. Berbagai jenis perapan korang boleh jumpa kat sini. Perapan masak black pepper, tom yum pun ada. Kalau habis pula, korang jangan risau sebab korang tengok pekerja diorang akan cepat-cepat tambah. Samalah dengan Abang Ben dengan Abang Nazar. Diorang pun cepat buat kerja. Abang Jalil. Ya. Abang Jalil, mainlah sikit. Saya belanja sekali abang. Nak belanja? Ha. Rezeki langkah kanan ni. InsyaAllah, jom sama-sama kita belanja. Disebabkan aku terserempak dengan Abang Jalil, aku pun belanjalah dia sekali. Korang nak tahu dekat sini bukan sekadar perapan yang banyak, tapi pelbagai jenis sayuran korang boleh jumpa. Kalau korang rasa masak daging tu lama, korang boleh makan dulu. Nasi goreng, mi goreng, semua ada dekat sini. Kalau tekak korang terasa nak makan ABC, kat sini ada ABC. Makan juga. Solat jangan lupa. Dekat sini ada surau lelaki dan surau perempuan. Dekat dalam ni juga ada playground untuk anak-anak korang main. Harga dewasa untuk masuk dalam ni hanya RM32 sahaja. Student pula RM30. Kanak-kanak dan warga emas hanya RM16. Pada aku makan dekat dalam ni memang berbaloi. Sebab harga dia tak terlalu mahal. Lepas tu perapan dekat dalam ni semuanya sedap. Especially perapan tom yum. Korang kena try perapan tom yum ni. Kalau korang nak datang sini, korang waste je Busira Garden and Steamboat. Guys, kalau korang nak kita orang datang kedai korang komen dekat bawah ni. Okay, jumpa lagi untuk next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Ini owner dia Apa lagi? Jomlah datang sini. Korang waste je Busira Garden, BBQ and Steamboat dekat Seri Alam. Okay, jumpa lagi di next video.